Gula apung merupakan sejenis gula tradisional yang dihasilkan daripada nira pokok nipah. Ia terkenal sebagai pemanis semula jadi yang banyak digunakan dalam masakan dan kuih-muih masyarakat tempatan, terutamanya di negeri Sarawak. Gula apung sangat popular di kawasan seperti Kampung Pusa dan Kampung Tambak di Sarawak yang terkenal sebagai pusat penghasilan utama gula ini. Di sana, proses pembuatan gula apung masih dilakukan secara tradisional bermula daripada pengambilan nira hingga dimasak sehingga menjadi pekat dan berwarna gelap. Dari awal petang jam pukul 3 kena orang negam bulu masang bulu masuk air dalamnya pukul 5 malam sampai pukul 6 siap pagi kami angkut airnya sampai pukul 7 pagi angkutnya bawa sampai pukul 4 tuang dalam koli ya. Proses pembuatan gula apung bermula dengan pengambilan nira nipah daripada pokok nipah. Nira ini diperoleh melalui proses pengumpulan menggunakan buluh, di mana batang pokok nipah akan ditoreh dan air niranya ditadah ke dalam bekas buluh secara tradisional. Seterusnya, nira nipah yang telah dikumpul akan dituang ke dalam kuali yang besar. Air nira ini kemudian dimasak di atas api sederhana dan dibiarkan mendidih selama beberapa jam. Sepanjang proses pemanasan, air nira akan mula membuak-buak dan menghasilkan buih yang banyak. Larutan nira akan semakin memekat dan menjadi likat dengan warna perang yang semakin pekat. Pada tahap ini, gula apung sudah pun mula terhasil. Kuali yang mengandungi larutan gula apung kemudian diangkat dari unggun api untuk melalui proses penyejukan. Namun begitu, larutan tersebut perlu sentiasa dikacau bagi mengelakkan ia berketul dan mengeras secara tidak sekata. Akhir sekali, proses mengulit dilakukan dalam kuali bagi menipiskan larutan dan mempercepatkan penyejukan gula apung sehingga mencapai tekstur yang diingini.